pilih sangat setuju pun boleh jadi negatif. Ramai calon tak tahu dalam ujian psikometrik, bukan semua sangat setuju tu bagus tau. Kadang-kadang pilih sangat setuju tu pun boleh buat markah jatuh. Contohnya soalan ni, saya akan marah bila rakan sekerja tak ikut arahan saya. Kalau jawab sangat setuju, nampak macam garang dan susah kawal emosi. Cadangan jawapan tidak setuju atau setuju je dah cukup. Dia nak tengok tahap kawalan diri, bukan ego kita. Contoh kedua, saya sanggup buat kerja walaupun bukan dalam tugasan saya. Kalau pilih sangat setuju, nampak rajin, tapi juga nampak tak tahu hak tanggungjawab. Cadangan jawapan setuju je pun dah cukup. Dia nak calon yang tahu bezakan semangat dan batas kerja. Contoh ketiga, saya lebih suka bekerja seorang diri daripada dalam pasukan. Kalau jawab sangat setuju, confirm nampak tak boleh kerja berpasukan. Cadangan jawapan tidak setuju lebih sesuai. Dalam perkhidmatan awam, teamwork tu nombor 1. Psikometrik ni bukan soal siapa yang paling baik, tapi siapa yang paling seimbang. Jadi, jangan semua benda nak sangat setuju atau sangat tak setuju. Kadang-kadang yang sederhana tu, itulah yang paling stabil. Kalau nak tahu macam mana nak baca maksud setiap soalan psikometrik dan nak latih diri faham logik di sebalik jawapan, klik link dekat bio ataupun DM Cik Su. Rujukan ni siap dengan contoh soalan, huraian dan tips real calon lulus.